Tengok ni guys, berita tergempar. Pro 2 dah turunkan harga model elektrik QV dia ni. Dan bukan sikit sahaja ya, hampir RM17,000. Masa launch dulu 6 bulan lepas, harga kereta ni RM80,000. Dan itu sebelum sewa bateri lagi. Time tu, most of the parts datang dari China, so harga dia tinggi sikit. Sekarang, a lot of the parts are made locally here in Malaysia. So Pro 2 boleh turunkan harga dia jadi RM63,500 sahaja. Harga tu masih lagi dengan skim sewa bateri macam sebelum ni. Tapi harga bulanan tu pun dah diturunkan dari RM275 jadi RM215 sahaja. Plus, untuk customers yang dah dapat kereta, Pro 2 akan kasih refund for the full difference. One more thing, kalau dulu Pro 2 paksa customer diorang sewa bateri, sekarang dia bagi pilihan. Orang boleh beli kereta ni complete dengan bateri sekali. Tapi of course, harga dia lain lah. Kalau beli outright sekali dengan bateri, RM87,500. So kalau dulu ada orang kira RM80,000 for the car, tambah harga bulanan bateri selama 9 tahun, total price hampir RM110,000. Sekarang the full car complete dengan bateri bawah RM90,000, turun lebih RM20,000. Itu masih lagi quite a bit more expensive kalau compare dengan the Proton eMAS 5. Tapi sekarang ini harga yang jauh lebih munasabah lah for a car this size. Plus, Pro 2 set harga baru ni lebih ikhlas lah kalau banding dengan Proton. Barang sekarang dah localize, harga lebih murah dan dia paskan semua savings tu to the customers. Yang eMAS 5 tu pula dia tukar dari full CBU China jadi CKD Malaysia, tapi harga tak tukar langsung. So now, jom kita compare Pro 2 QV ni dengan the Proton eMAS 5. Dari segi styling, Proton tu bulat dan comel, Pro 2 ni tajam dan sporty. Dekat belakang ni pun the QV nampak lebih dynamic dengan bumbung rendah dan styling lebih garap. Still touchscreen agresif, nanti ada G+ body kit lagi. Dari segi saiz, dua-dua lebih kurang sama sahaja, tapi QV ni panjang sikit but it's a lot lower. Plus, dia ada pemegang pintu belakang tersembunyi ni. So, sekali pandang nampak macam coupe. Saiz rim pula, Pro 2 punya jauh lebih besar. 18 inci banding dengan 16 inci for the Proton. Tapi tayar, dua-dua memakai jenama budget dari China. Proton Linglong, Pro 2 Atlas. Kira sama standard lah. Dekat dalam ni pun sama juga. Pro 2 nampak jauh lebih sporty kalau banding dengan the Proton. Tapi secara jujur saya cakap, bab quality, Pro 2 ni jauh ketinggalan lah kalau compare dengan the Proton. Dari quality plastik sampailah the fit and finish, Pro 2 kalah besar kat sini. One thing yang QV ni menang, dia ada powered seat. Proton tu semua manual. But of course, masuk dekat belakang ni, the eMAS 5 is a much better car. Ruang kaki QV ni jauh lebih sempit dan headroom pun ketat. Lepas tu kalau eMAS 5 tu ada aircon belakang, Pro 2 tak ada, dan dia punya lantai pun terlalu tinggi. Tengok kaki duduk tergantung macam ni. Dan last sekali, tingkap dia pun kecil sangat, so dalam ni gelap sahaja dan pembukaan pintu dia pun tak cukup besar. Memang susah nak keluar masuk. Pasal boot ni pun QV kalah dengan the eMAS 5. Proton tu ada power tailgate, yang ni tak ada, and even the space, this is smaller. Plus the Proton ada frunk di depan untuk bawa barang basah ataupun yang bau kuat macam durian, yang ni tak ada. And that is because electric motor untuk QV ni di depan dia front wheel drive, manakala eMAS 5 tu rear wheel drive. Tapi in terms of performance, Pro 2 QV menang besar sebab dua-dua power and torque untuk kereta ni hampir 2 kali ganda lagi tinggi banding dengan the Proton. Model elektrik Pro 2 ni ada lebih 200 horsepower dan hampir 300 Nm torque. So dia boleh pergi daripada 0 ke 100 7.5 saat sahaja. Proton pula dia malu nak tunjukkan the 0 to 100 time. Dia tulis 0 sampai 50 km sahaja. Next, pasal bateri, dua-dua Proton dan Pro 2 pakai supplier bateri sama, CATL dari China, and the same type juga, LFP. Tapi dari segi kapasiti, yang ni jauh lebih besar. QV pakai bateri 52.5 kWh banding dengan eMAS 5 yang premium tu pun 40 kWh sahaja. So of course, range yang ni menang. Pro 2 claim 445 km, tapi itu NEDC sahaja. Kalau convert jadi WLTP, dia sekitar 380 km. That is still much higher compared to the eMAS 5 premium, 325 km WLTP. For charging, dua-dua pun sama. Dia ada onboard charger 6.6 kW, tapi for DC
EMAS tu lagi laju compared to this QV. QV ni boleh ambil sampai 60 kW saja. So naik daripada 30 ke 80% SOC ambil masa 30 minit. EMAS 5 pula dengan kombinasi charging lebih laju 71 kW dengan battery capacity lebih kecil, dia jauh lebih cepat. 30 ke 80% SOC 21 minit saja. So guys, saya tanya lagi sekali, dengan harga QV yang baru ni jauh lebih rendah, boleh tak dia lawan Proton EMAS 5? Dan kalau korang berminat nak beli QV ni, korang akan beli outright ke sewa bateri? Tulis kat bawah. Ciao.